dan channel saya masih hari sama juga, iaitu hari Khamis 6 hari bulan November 2025 Masihi bersama dengan 15 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 4.06 petang seperti biasa. Untuk video masa ni okey, biasa video dari report kita lah. Tentang ni buat video ni review bahagian ni. Kali ni video dari report lah untuk video ni. Untuk kali ni. Untuk video kedua dari report kita untuk hari ni. Malam tadi pada video dari report tu saya ialah saya buat video maklumat kan untuk pergi ke Pasar Malam tu. Lepas tu saya pergi Pasar Malam dengan bercosplay sebagai John Cena tu kan. Terus pergi main pusing-pusing beli air, lepas tu balik tu. Balik tu singgah rumah Kak Long saya mandi-mandi sana. Lepas tu terus bersiap pergi ke sembahyang maghrib di rumah Kak Long saya lah. Lepas tu selepas sembahyang maghrib tu tak ada nak sembahyang maghrib berjemaah lah di masjid. Saya tu pergi ke masjid, ada kuliah maghrib. Lepas tu ada jamu yang makan lah. Itu biasalah. Lepas kuliah maghrib tu ada jamu yang makan. Lepas tu saya pun pergi ke kedai Fikri seperti biasa lah, singgah minum malam tu, relax, main internet apa semua. Saya balik pada pukul 10 berapa? 10 berapa? 10 rasa. Sebab tengok rumah tu sampai dalam pukul 10.20 ke rumah. Sampai rumah tu 10.20. Lepas tu malam tadi tidur dari pukul 1.50 pagi, bangun pada pukul 9.50 pagi. Sedar dah pukul 9 sekali je. 9.30 pun sedar. Tapi main lain nak suruh ngatuk juga. Main sambung macam ni. Pas sambung-sambung jang. 9.50 juga bangun mandi-mandi semaya subuh. Makan sarapan, lepas tu bawa beg siap dah lah. Alah pergi apa semua. Pergi kedai Fikri. Minum-minum tinggal pula beg. Alah, beg besar tu tinggal pula. Saat ni berperasa. Klik saat ni berperasa. Tengok beg tak ada. Dia mikir mana jatuh. Rumah Kak Long saya tak tengok. Tak ada. Benda tu, tak ada beg tu. Rupanya ni. Kedai Fikri tinggal. Lepas tu saya pun tu cerita pasal beg pula dah. Lepas tu tinggal beg tu. Pergi tu tak ingat gitu. Pergi kerja tak ada. Kerja hari ni melah sambung melah tu lah. Tukar kepala tukar jemalah saya jegau ya. Lepas tu pasal Prabu mekuk atak tu. Pasal mekuk atak lepas pertama satu beg gau sesar tu pertama pasal mekuk atak dulu, lepas tu round kedua sekerak beg, separuh beg lagi. Buka dah baru ni lah. Lepas tu buat tu habis ni tu gau belah pula tu siap kerja tu dah ada pukul 2 berapa, 2.30 lagi sebenarnya. Lepas tu duduk buat kerja cuci je lah. Cuci kawasan tu kan, semi-semi tupoh tu kambuh kat kerek lagu jambai belakang kan, untuk buat lagu jambai kali siap dah. Orang lain dah ya upah orang lain dah untuk bagi bukan kerek apa tu, upah suku dah tu. Lepas tu cuma saya kat lagi mungkin mana kerja saya akan tebuk lubang tu untuk bubuh pipe tu. Mehu ke apa semua tu lah. Jambai tu. Orang pergi jaga tukar je tahu lah apa nama mehu tu. Kenal lah apa mehu tu. Lubang mehu tu. Untuk orang yang tidak biasa benda ni mungkin dah tak tahu benda tu. Lepas tu saya pun kerja tu kambu sikit gitu kan. Pasal lebih tu kambu pasal kotor pergi tu supaya nak sama kedudukan dia kan, nak ikat bata keliling tu untuk lubang mehu tu. Buah pahit dah tu lah. Lalu ikut mehu tu masuk pahit, masuk terus ke dalam ni. Pas saya kerek tu tidur. Lepas tu duduk kerja agak tu. Duduk tengah nak kerja agak tu, tiba-tiba bayar siapa pada pukul 2.52. Jadi saya bayar dulu lah. Bayar ni dulu lah. Bayar ni dulu. Barulah saya terus kerja. Dah sambung. Lepas pada 2.52 lepas bayar tu Lepas bayar tu 2.52 tu lah. Bayar lepas tu pada tu
Lepas tu saya terus buat tu lah. Kambu pagi tu. Kejap tu tu. Lepas tu relax tu dah pukul tu ke boleh duit pada pukul 3 petang tu. Pukul selepas pagi tu saya pong tayar suka bocor kan. Saya pong dulu. Pukul 3-6 minit tu terus balik. Singgah ke dekat rumah Kak Long saya. Beg pun tak ada kat situ. Saya ada sekor beg tu tinggal sini. Tinggal rumah ni. Padahal galah dah lah nak turun tu. Tak teringat. Tak. Lepas tu saya pun singgah situ tu mandi-mandi, semaya makan nasi sikit. Betul ada nasi lebih tu rumah dia tu. Mandi-mandi, semaya Zuhur. Lepas semaya Zuhur tu siap-siap pakaian ada tinggal ni. Pakaian ni luar ni ada baju seluar mu ada tinggal ada masa. Saat persalinan tu saya pun terus ada lebih tu pun ada persalinan ya. Saya tak ingat ni benar. Tapi ni lah jenazah bakar. Lepas tu terus balik tadi. Dah pukul 3 berapa ni balik 3.40. 3.36. Sahabat ni 3.50 tak adalah. 3.40 lah. 3.40. Dah 3.46 lah. 3.42 balik tu. Berapa minit sampai sini? 3.42. Sampai sini 3.42. Sampai sini ni 3.50 saat ni. Lepas tu 3.50 berapa ni? Kopak saat ni buat review ni. Lepas tu kopak nak dapat 3.4 tepat kopak ni buat review ni. Review bahagian ni. Lepas tu video pukul 4 minit ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.